Hai, hari ini berbuka di rumah. Kita nak masak ikut dan. Malas aku nak dibeli. Okey, ni bekas minyak bekas goreng ayam tadi bubur lah. Ni kita panggil tumis belacan versi on lagi. Tumis belacan versi modified. Nah, dengan ini lah. Okey, dah segar buburkan bawang merah, bawang putih dengan halia. Tumis. Oh, semerbak. Ni tadi blend tak atus bibitnya. Okey. Lepas tu dah masak abuk petang ni. Lepas tu ada cili padi yang kecut-kecut, tak pakai lama dah beli. Blend je lah bubur dalam sini pedas lentum ni nanti. Pedas lentum dah gelap tu kita ada dengan gula. Sikit lah. Kadang-kadang kita beli kat supermarket tu, especially Lotus tu, dia bagi satu beg besar murah RM8, RM12, RM12 je. Beli banyak-banyak. Lepas tu tak pakai, duduk dalam fridge jadi kecut. Yang kecut tak apa. Kita blendkan dia dengan minyak ke. Lepas tu simpan, nak pakai boleh seduk je. Tu letak dalam belacan bakar ni, belacan Brunei. Belacan Brunei ke macam miri, tak tahulah yang sebetul. Besar-besar, sekilo sebiji tu kan. Kawan bagi dah, banyak bagi tu dah. Few years tu. Pakai tak, habis-habis lagi. Belacan banyak sikit lah. Biasa kita pakai cili bawang. Kalau di Terengganu, yang tumis belacan tu pakai cili bawang. Tapi hari ni saya modify sikit. Tina arwah mak. Nah, dia selalu buat ni dulu. Tapi tak diisi, tak ada ayam. Cuma dia buat tumis belacan. Dia makan ikan goreng, boleh. Makan dengan ulam-ulam kan. Dan letak santan. Kita rendang juga pengadunya. Santan, dia ada pecah minyak. Santan yang peras ni. Kita daunkan lah, bos murah. Nice. Cantik pula colour. Tu, buka dalam rasa sikit. Nah. Sangat. Bergula sikit. Okey. Dah dikering sikit, baru masuklah ayam. Saya dah, tadi ayam dah digoreng setengah masak. Ni je. Senang tapi sedap makan tau. Panas dengan ulam. Makin dekat bubur ayam ni, this is optional. Kalau tumis belacan biasa, warna dia lebih merah. Bukan dia pakai cili bawang biasanya. Dan kita tak letak ayam. Kita buat kuah je, pekat yang macam kuah nasi kerabu tu kan, nasi kerabu apa ni, nasi kerabu tumis tu. Tapi hari ni, saya nak masuk ayam tu buat buka puasa ni. Kalau suka, bolehlah letak halba ke, nak pelbagaikan bubur dalam selasih. Tengok serai pun tanam sendiri. Pokok limau ni, pokok lemon ni lemon yang hijau tak tahulah bila nak berbuahnya. Asyik duk kembang semangkuk ni apa benda je lah ni. Serangga. Lepas tu kangkung pun tanam, pucuk manis pun tanam, daun kunyit pun tanam, daun ketum pun tanam. Ketumbar pula dah. Daun ketum ada. Ni show you cili ada, tomato besar dah. Cili yang itu Pak patahkan. Jom kita keluar ni, pintu pagar baru siap ni. Ada pokok ubi. Dia bagi makan pokok ubi ni. Okey. Pokok mangga ada, nak ambil pokok ubi ni. Ambil pokok ubi, celah-celah pokok ubi petang mana? Oh, petik segitu je. Gini je, nak payah gunting je. Gini je. Kita ambil muda je. Boleh nak makan. Ni muda kot. Ke macam mana? Ini pun boleh juga. Senang nak pegang dia tu. Ni. Petik pokok ubi. Pakai dengan tambah lagi. Ni kemetok ni pokok apa? Avocado Bukan tu. Oh, ini mata kucing. Yang dua tu iyalah tu mati. Mata kucing. Ini punya tu. Oh, ni mata kucing juga. Beli kat Maha dah berapa tahun dah, tak ada naik. Tak tahu. Ya, ni buang. Ini kating-kating lah. Ni kenting tak elok. Saya dah ambil kapasitas saja. Buang. Tengok Ini ada penyakit pun ni kau. Kau bunga kantan. Besar dah. Ini kita punya lagi ni buat planter box. Pokok besar dah. Bunga kantan tak bunga lagi. Pokok avocado ada satu besar, satu kecil tu besar. Mati satu. Ini pokok apa? Nak selesai, nak masak dah. Dah masak dah. Siap. Selamat berbuka. Sedap ni. Nak minyak kan? Sekejap ni.